Saya jumpa satu kedai sushi paling murah dekat Melaka. Lepas tu ada halal tau. Kau tengok diorang ada signature dish. Yang ni pink plate RM2.8 je. Ada pula nasi lemak sushi. Wah, betul-betul sushi di Malaysia kan. Bukan RM2.8 je paling murah. Yang blue plate ni RM1.8 je tau. Kedai ni baru je setahun buka. Dekat dalam dia siap ada pot bergambar lah. Ada juga private room, minimum 2 packs, no extra charges tau. Yang ni dekat Malim lah, Kami Sushi. Bukan tu je ada tau, macam-macam menu lagi yang ada. Kalau nak set berbuka boleh try yang ni, Sabah Teriyaki. Yang ni gozen set lah. Nak unagi, nak salmon pun ada. Dan satu set ni lengkap macam ni, siap dengan seaweed soup dia. Kalau ambil set yang ni confirm boleh kenyang. Tak nak set besar sangat, nak ayam pula. Tori Nanban Karagedon ni korang boleh try. Datang dengan tartar sos, siap ada lemon. Datang sekali dengan sup seaweed. Nak nasi tapi tak nak besar sangat, nak yang kecil lagi boleh try yang ni, Unagi Tamago Mini Bowl. Nasi Jepun tu unagi dengan telur. Kalau nak ramen ayam korang boleh try yang ni, Paitan Chicken Roll Ramen. Makan ni teringat macam makan dekat Jepun. Yang ni pula confirm tak ramai yang ada, sashimi moriawase. Dia ada ikan salmon, ada ikan tai, ada soto. Makan ikan salmon mentah-mentah. Dia pernah rasa tak? Sedap juga, tak macam ikan mentah yang lain. Kalau nak sushi yang jenis set boleh try yang ni, Crunchy Unagi Maki. Tang satu set macam ni ada 6. Puas makan yang ni, sedap. Ada juga Green Dragon Maki. Ini lebih pada timun, ada udang lah. Kalau yang suka scallop boleh try Hotate Mentayaki ni. Makan straight macam tu ataupun makan dengan salad. Yang ni pula Tamago Furai Combo. Ini kau pernah try. Makan telur dibalut dengan breadcrumb dengan sos dia. Not bad juga. Telur pun boleh sedap macam ni. Nak kudak-kudak boleh try yang ni, Salted Egg Mushroom. Yang ni pun best lah. Yang penting korang boleh datang dekat sini, Kami Sushi, Taman Malim Jaya. Halal pun ada. Hari-hari dibuka 11.30 pagi sampai 9.30 malam. You jangan lupa like dan share.